Assalamualaikum. Hari ini kami akan membincangkan isu-isu yang memberi kesan terhadap alam sekitar dan manusia. Isu yang pertama ialah isu penebangan hutan. Penebangan hutan ni kegiatan penghapusan hutan dari suatu kawasan hutan dan ditukar kepada pengguna bukan hutan seperti pembangunan bandar. Antara kesan-kesan penebangan hutan ialah hakisan tanah. Hakisan tanah berlaku kerana tiada akar yang dapat mencengkam tanah daripada hujan yang lebat. Kesan yang kedua ialah banjir. Seterusnya peningkatan suhu. Peningkatan suhu ni berlaku akibat tiada pokok yang dapat menyerap gas karbon dioksida, dan kesan seterusnya ialah hilang kawasan tadahan air dan kepupusan flora dan fauna. Isu yang seterusnya ialah pemburuan haram. Pemburuan haram ialah perbuatan pengambilan atau pemburuan sebarang haiwan liar, lazimnya haiwan liar yang melanggar undang-undang dan biasanya dikaitkan dengan hak penggunaan tanah. Antara kesan pemburuan haram ialah kepupusan spesies. Contohnya, harimau Malaya dan gajah merupakan spesies yang sering kali diancam kepupusan. Seterusnya ialah kemunculan pelbagai jenis penyakit. Dan yang ketiga ialah gangguan ekosistem. Gangguan ekosistem akan terjadi apabila berlakunya pemburuan haram kerana habitat spesies-spesies yang terancam akan dimusnahkan. Dan yang keempat ialah pengurangan peluang pekerjaan. Isu yang ketiga ialah isu pencemaran laut. Pencemaran laut berlaku apabila kemasukan bahan kimia, sisa-sisa industri dari kilang, pertanian atau perumahan dan pencemaran bunyi atau sampah sarap dari darat yang dibuang ke dalam laut. Antara kesan-kesan pencemaran laut ialah menjejaskan hidupan akuatik. Selain itu, ia juga dapat menjejaskan kesihatan manusia kerana tahap kebersihan air berkurang. Kesan yang terakhir yang mengurangkan tekanan oksigen dalam air untuk hidupan-hidupan yang berada di dalam air. Isu yang terakhir ialah eksploitasi biodiversiti dalam pelancongan. Maksudnya, penuaian sumber yang boleh diperbaharui kepada titik pulangan yang semakin berkurangan. Antara kesannya ialah memusnahkan kepelbagaian hidupan. Seterusnya, mengancam habitat flora dan fauna. Dan yang ketiga, kepupusan spesies flora dan fauna. Dan yang terakhir ialah mencemarkan alam sekitar dan tiada daya tarikan pelancong. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana sudi menonton video kami.